Aku ada satu masalah ni. Di mana tapak kasut aku ni dia menguning. Tak tahu sebab apa. Bagi aku ada satu cara. Jom kita try. So barang-barang yang diperlukan boleh dapat dekat kedai alat tulis. So acrylic color putih, masking tape dengan berus. So benda first kali yang korang kena buat kat kasut ni adalah cuci dulu sebelum kau start cat, supaya finishing dia nanti nampak cantik. Lepas tu bro gigi kau pakai bro gigi lama tau. Dan dah habis tu kau lap-lap sikit bagi air kering. Lepas tu kau boleh masking tape dekat bahagian mana yang kau tak nak kena cat. So nanti dia tak ada lah comot bila kau start berus kasut tu nanti kan. Okay, ini proses untuk layer yang pertama. Sebab at least kena 2 layer paling kurang. Sebab kalau yang first ni dia nampak macam ada tumpuk-tumpuk lagi. So seeloknya kau buat 2 kali lah untuk hasil yang lebih memuaskan. So nak buat job ni kau memang kena ada kesabaran dan ketelitian yang tinggi lah. Sebab dia leceh sikit. Tengah-tengah jemur kasut boleh hujan lah. Memang jadi mangsa lah blower gini aku. So lepas dia dah kering kau boleh buka masking tape ni perlahan-lahan lah. Dan inilah hasil dia. Sebenarnya colour dia agak putih, lebih putih daripada colour asal. Tapi dia still nice lah. Sebab dia colour putih-putih kan. So mana yang tahu-tahu lah. Okay guys, thank you for watching. Ciao.